kata orang kita. Kalau orang kita boleh semua ambil untung kita. Betul. Ni anak sebelah. Anak sebelah kat pencen lagi. Pencen dia ada. Itu nak kali tu anak-anak pun takkan tak bagi tak ni nak suruh mak dia kan tu. Nak apa-apa nak bagi orang nak kereta ke apa pun nak kereta dia nak beli kereta dia kena beli naik lah dia mana. Nak tak boleh balik duk Sarawak ni. Oh ada. Kerja tentera lieutenant Paul kita lah. Terbang. Weh tentera pun pangkat besar tu. Yalah. Tu yang kita biar kereta bagi kat dia. Tu kira berpangkat lah tu. Duduk di rumah seorang-seorang lah. Ada anak jantan seorang ni kerja Grab tu. Bukan dekat di rumah. Nak sembang macam-mana. Dia tak dekat rumah dah budak lelaki kan. Oh tak boleh. Tak sembang tak boleh duduk. Macam apa ni Kak Nah tadi. Yang duduk dengan dia tu teman dia tu kira budak. Anak dia yang kecil sekali perempuan. Perempuan. Perempuan tu pun sampai tak mau kahwin lah konon cerita tu tu. Ada anak sudah. Sudah kan. Tapi takat lah ni dia kira tak mau kahwin tu sebab dia nak jaga mak dia lah. Dia bagi alasan tu. Ni anak jantan. Umur berapa 61 ke apa. Dia anak dia. Anak dia pun dia dah 78. Nak jaga mak. Katanya macam tu lah. Mungkin dia pun tak minat nak kahwin. Orang tu dia tak fikir halal ke depan. Kepada waktu ada anak. Betul. Esok kita nak duduk dengan siapa. Kalau kita fikir lah kan. Yalah. Tu kita nak buat cara tu lah mudah kita. Buat menikah sikit. Buat menikah muda-muda ya. Tapi nak nikah di mana tu kena bagi tahu. Pejabat rumah tu lah sana tu. Dia kena bagi tahu dekat pejabat agama dia lah. Buat urusan serah borang apa semua yang dah lengkap tu. Lepas tu nak nikah di mana. Tu bagi depa buat tu kan. Kita buat kita. Kita buat kita. Selesai. Tapi kalau nak clear lagi masa berurusan tu macam dia katalah dia nak urusan nak buat borang isi borang tu dia kan kena pi juga kan. Kalau anak dia apa yang buat apa dia kena pi betul nak nikah dengan siapa mana dia maklumat suami tu kan dia kita kena bagi jugaklah bagi kat dia. Lepas tu cuma di situ kita nak tanya saya ni nak tanya sikitlah macam tu kan. Sekarang ni kalau bolehnya saya nak buat nikah di tempat sana dekat mudah nak nikah luar daerah ke luar negeri tu kan. Macam mana proses dia prosedur tu macam mana dia bagi tahu tak lagunya lah. Kita kata lah. Kita nak pergi sana bolang tu dia kali payah. Kalau kita panggil dia kita main buat urusan di sini apa kata dia buat rumah sini lah. Itu hak tu yang sikit sahabat hak tu pun maksudnya kalau nak buat macam tu saya rasa kena tanya juga. Eloknya tanya sendiri di situ boleh tak proses ni terus dia buat ini tukar alamat di sini. Macam tu. Sebab kalau ikut biasanya dia akan kira pertama dia ikut kita duduk dia duduk. Macam dia duduk di mana tu dulu. Tapi kalau dia nak proses tu nak tempat lain itu saya tak tahu mana. Saya tak pasti. Tu dia kena tanya di pejabat. Sebab yang biasa-biasa dekat masjid tu dulu depa ni memang kadang ada negeri lain-lain lah. Dia nak main di nikah di negeri ni maksud dia nak dapat kebenaran. Dengan orang juru nikah yang nak nikah di sini pun dia masuk proses tu. Jadi dia kena dapat kebenaran ataupun dia kena isi di tempat dia lah. Lepas tu benda tu baru orang tu dia macam daripada Terengganu dia akan masuk lah di sini katalah Sungai Petani tak mana ada macam tu cara dia dulu macam tu kita macam pasal kita itu dia memang macam tu tapi tak dia sendiri maksud dia terus pergi buat di tempat lain ada juga kalau dulu ni macam dia pakai alamat lah maksud dia pakai alamat maksud dia kan dia bekerja dengan dia ke Kedah lepas tu dia pergi bekerja di apa ni wilayah apa ni katalah lelaki tu orang wilayah ke apa kan. Jadi dia kena proses dia tu macam dia akan pergi proses di wilayah tu orang Kedah ni tadi. Dia kena cari alamat kak dia, alamat abang dia, adik-beradik dia. Macam tu lah. Duduk sini. Dia yang duduk di wilayah tu. Lalunya macam tu. Itu kalau nak bagi sama-sama dibuat di satu tempat. Boleh tapi macam tu lah cara hak ni saya tak pasti. Tak pasti lah sikit nak abang kan, tak pasti. Sebab takut macam mana ke sebab dia syarat dia tu apa? Kita dapat kebenaran daripada orang di sana, pejabat agama sana dan dia meluluskan untuk pengantin tu nikah di tempat lain. Jadi dia ada sign apa semua siap. Dia tak payah nak pening pada apa. Dia ada borang tu ya. Borang yang dah sign kelulusan tu. Jadi maknanya dia lepas tu dia main dah sini tak apalah.
Itu ya. Tak ada tu tak boleh. Kalau tak ada tak boleh. Takut Kebenaran. kebenaran. Kebenaran nikah Pasal nak dan nikah. nikah di tempat lain. Macam tu. Pasal nak nikah. Tu kalau nak pasti kena tanya lah. Tu Dia tak ambil apa. kebenaran. Tapi tak apa, mudah je tu benda-benda tu. Yalah. Cuma dia nak kena melalui proses lah. Yalah. Proses isi borang. Tak apalah hak tu kita bagi depa buat lah. Itu depa tanya lah. Tu Tanya minta tu. anak dia kan. Sebelum nak isi borang apa dia boleh tanya dulu kan. Anak dah balik pergi buat surat di sana. Depa buat di sana pun boleh. Kata Sebab dia nak nikah dia fikir. nak sekian nak menikah sekian tempat lain. Itu ya boleh. Kalau kita nak pergi sana abang ada masalah buang duit nak apa banyak kan. Bukan ada pasal mah tu. Kalau ada benda mudah, benda mudah. Kita tekan. Kalau ada benda mudah, benda murah boleh buat. Buatlah kan. Kira ni apa ni dah masuk bulan Syawal kan. Madi anak apa dah? Saya 3 kan. Umur apa belum? Tahun ni 23. Bau. Dia 23, 22 dan yang satu lagi 20 lah kira kot lepas SPM 19 20 tu. 3 tu. Kira habis tahun ni 2 orang tu kira selesai lah. Hujung tahun ni. Yang nombor 3 ni dia baru masuk lepas SPM lambat sikit 2027 baru selesai. Yalah. Ada tahun lagi 2-3 tahun lagi. Saya kenal lagi pada kenal janggut tu. Pula. Dah tahu janggut tu. Kalau main muka saja tak kenal. Tak kenal. Begitu lah. Janggut pun habis putih. Tak apa. Tu habis putih. Pasal orang Mana kata umur dia nak pi 60 kan. Pasal orang biasa duk tahu janggut. Dia boleh kenal lagi. Kalau dengan muka saja tak tahu. Tak kenal. Tak kenal. Dia dah mengenal dulu. Ya. Nampak dengarnya. Jin cari dia balik lah. Tak pasal tak ada kerja kita jalan lah kan. Tak dulu anak pandai pin pun cari dia balik dia bawa buku. Dia minat lah. Dulu ni. Okey. Dan anak dia apa nama apa tu? Okey. Buat tadi ni balik. Kalau kita dah tahu sikit-sikit kan apa salahnya kita cari adik-adik. Kalau kita tak cari pun kita duk baziak masa duk pi melarayau macam tu juga kan. Tapi bukan adik-adik, kalau adik-adik tu kemailah sikit lagi seronoklah juga kan. Kita orang seronok dia pun seronok itu je. Saya fikir begitu ya. Yalah tak apa. Lepas tu saya nak balik aku noh. Minum dah okey cantik Sembang dah banyak copuh dah hati dengar kan. Tu dah sampai ni kira apa cerita saya post ni. Post hand lah kira. Betul. Tempat cerita ni kan. Mana cerita baik kita doa dah bagi jadi ya. Insya-Allah. Tak kena berdoa tu pula. Orang tu orang baik-baik. Orang baik. Halakkan masjid. Tu lagi sembahyang tahajud, sembahyang apa. memang bukan senang lah. Dia kira rezeki terpijak tu. Dia mau kok tu. Tak semua. Ada kaya untuk. Tu. Lengah ni main banyak kata baru nak sembahyang ni. Baru duk nak suruh kan, baru nak ajak, baru nak bagi tahu oi kan payah tu. Ni dak Payah. dia duk buat tu. Kalau kita nak kalau dari segi didik dah, nak didik Payah pun orang. payah. Nak ajak sembahyang pun. Mayang pun bukan senang. Apa tu dia nak kata. Tahu pun. Ni alhamdulillah. Orang mau dulu. Bagus. Kita pun mau gitu lah. Tapi dia dulu kerja kat kot. Dia ada pencing kan? Dia tak kerja apa. Dia mega lah lelaki dia kerja jabatan pertanian. Dia maksud dia pencing lelaki dia. Dia dapat tu. Dia tumpang. Dia menega no. Dia kerja. Biasa orang menega. Dia menega di kantin macam kantin kan. Dia jadi kira orang biasa menega kan. Orang menega ni dia rajin. Pasal masak rajin lah. Dia kreatif rajin. Dia kreatif dia. Ni mandi dia kreatif dia. Betul. Rumah dia tu kan ada orang tempek sebab kek kan. Tu dia buat tu. Cantik apa juga Tu itu yang saya. Dia abang saya tadi. Itu yang saya duk angau juga tu. Berbalas kan. Kita berbalas Dia cakap dia buat ni kalau bang tengok tu rumah atas tengoklah dia buat dia buat sendiri dia kata. Bagus. Kita kreatif juga. Tak perlu panggil abang penyepa lah. Kawan mau tunggu. Dia tak telefon, dia tak duduk. Oh, gitu nah. Dia nak. Dia mau suruh lah. Macam mana pun. Ya lah, memang semua. InsyaAllah kita doa bagi jadi ya kan. Ya, doa bagi jadi. Dia jadi elok kan. Datuk ya. Saya duk kata ada kalau benda tukar aku senang kan dia nak dia buat tu dah kan. Dia tahu lah dia pandai pun kira nampak buat macam ni nampak sihat. Okey. Tak bukan pasal apa. Kalau tak buat nikah ni masalah nak pi balik tu bukan dekat. Betul.
Bila mereka buat belah sana, kita buat belah ni. Yalah, Main di sambil satu duk kan. sembang bincang benda tu ya kan, bincang dari segi prosedur dia kan. Ya. Dia boleh pergi dekat pejabat agama tanya ataupun apa orang pejabat agama sini bagi tahu lah. Ataupun main Dia ada punya senarai kan. sekali Senarai checklist tu minta bagi apa satu buat Ya, sesuai tu 4 5 6 7 8 tu. Okey lagi senang. Ya. Kita tak miss kan tak lagi buat satu ada benda celah-celah tinggal. Makan masuk. tak ada apa. Tak boleh dia kena checklist minta checklist dekat orang pejabat tu apa yang kena buat 1 2 3 4 sampai selesai. Apa nak azan ke tak lagi kan? Tak pergi lah 4 habis lah. 4:10 lah. Dah 4:20 pun.